Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikirkan pasal perkataan yang kita guna hari-hari? Perkataan yang nampak macam sangat-sangat asas, sangat mudah, sampaikan kita rasa tak payah nak persoalkan pun. Hari ni, kita akan buat benda tu. Kita akan ambil satu perkataan yang paling asas sekali, bawah. Ya, bawah. Bunyi macam soalan budak tadika kan? Bawah tu ke sanalah. Tapi macam mana kalau saya cakap yang jawapan sebenar untuk soalan apa itu bawah ni sebenarnya boleh bawa kita dalam satu pengembaraan yang luar biasa. Satu perjalanan yang mula dari lantai bawah kaki kita ni tembus sampai ke pusat bumi dan habis di antara bintang-bintang di angkasa lepas. Soalan yang nampak simple ni sebenarnya simpan beberapa idea paling mendalam dalam fizik tau. Jadi bersedialah. Sebab lepas ni cara anda pandang perkataan bawah mungkin takkan sama lagi. Okey, jom kita mula dengan apa yang ada di sekeliling kita sekarang. Kalau saya minta anda tunjuk mana arah bawah, anda mesti akan tunjuk ke lantai. Kalau saya tanya arah atas, anda akan tunjuk ke siling atau langit. Ini intuisi kita kan? Ini pengalaman kita setiap saat dalam hidup. Dan untuk 99.9% keadaan, jawapan tu memang betul pun. Tapi, fizik ni dia suka tanya, kenapa? Kenapa benda jatuh ke bawah bukan ke atas? Adakah bawah kat sini sama dengan bawah untuk orang yang duduk kat seberang planet sana? Dan apa jadi pada konsep bawah bila kita tinggalkan bumi terus? Nampak tak? Jawapan yang nampak mudah tadi tu dah mula jadi rumit bila kita fikir pada skala yang lebih besar. Jawapan sebenar bukan pasal lantai dan siling je, tapi pasal satu daya halimunan yang membentuk seluruh alam semesta kita. Jadi inilah peta perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan sentuh soalan mudah. Kita sahkan dulu pemahaman harian kita pasal bawah. Lepas tu, kita akan hadap masalah skala planet, di mana kita akan sedar yang bawah anda mungkin atas untuk orang lain. Seterusnya, satu bahagian yang sangat-sangat penting, merasa lawan jatuh. Kat sini kita akan bongkar satu rahsia yang mengejutkan tentang apa yang badan anda sebenarnya rasa bila ia rasa berat. Lepas tu, kita akan guna ilmu baru ni untuk dedahkan kebenaran tentang angkasa dan jawab soalan cepu mas, kenapa angkasawan terapung, dan akhir sekali kita akan gabungkan semua tu untuk bina satu model untuk di mana sahaja, satu peraduran mudah yang akan buat anda faham konsep bawah tak kira anda kat mana sekalipun dalam alam semesta ni. Jom kita mulakan. Baiklah, jom kita mulakan bahagian 1, soalan mudah. Kita akan bina asas pemahaman kita kat sini dulu. Kat tempat yang paling kita kenal, rumah kita sendiri, planet bumi. Di sini, konsep bawah tu rasa macam semula jadi sangat, sebahagian dari hidup kita. Kalau kita nak jadi lebih saintifik sikit, kita perlukan satu definisi yang tepat. Di bumi, definisi bawah yang paling berguna ialah ia adalah arah pecutan awal objek yang dijatuhkan secara bebas. Wah, bunyinya teknikal kan? Tapi sebenarnya, ia sangat mudah. Maksudnya macam ni je. Kalau anda pegang apa-apa, kunci ke, telefon ke, sebiji Apple, dan anda lepaskan, arah benda tu mula bergerak, itulah bawah. Ia tak bergerak ke tepi, ia tak terapung ke atas, ia terus jatuh. Inilah pengalaman universal kita semua. Dulu-dulu, tukang-tukang bina guna satu alat bijak yang dipanggil tali ladung. Simple je, cuma pemberat yang diikat kat hujung tali. Bila dibiarkan tergantung, tali tu akan sentiasa tunjuk lurus ke arah bawah. Jadi bolehlah mereka bina dinding yang tegak. Tali ladung ni macam kompas untuk arah bawah tempatan. Jadi, apa yang buat semua benda jatuh ke arah yang sama? Jawapannya mestilah graviti. Dekat permukaan bumi ni, arah bawah yang ditunjuk oleh Apple yang jatuh atau tali ladung tadi tu sebenarnya adalah arah tarikan graviti tempatan. Setiap zarah kat planet kita ni menarik setiap zarah lain. Tapi sebab bumi ni sangatlah besar, kesan gabungan semua tarikan tu jadi satu tarikan yang kuat ke arah pusat jisimnya. Bagi kita yang kecil ni, kita rasa macam ditarik lurus ke arah tanah. Okey, setakat ni nampak senang kan? Bawah sama dengan arah tarikan graviti. Ini model mental pertama kita. Ia berfungsi dengan baik selagi kita tak fikir besar-besar sangat. Dan sekarang, kita akan mula berfikir besar. Sekarang kita masuk ke bahagian 2, masalah skala planet. Kita akan zoom out sikit dari pengalaman kita dan kita akan tengok bumi ni dari angkasa. Kat sinilah definisi bawah yang nampak kukuh tadi tu. Mula letak sikit dan tunjukkan kerumitannya. Di sinilah kita sedar yang bawah tu tak sama untuk semua orang. Jom kita buat satu eksperimen dalam fikiran kita. Bayangkan anda tengah berdiri tegak di Kuala Lumpur. Anda lepaskan sebiji bola dan ia jatuh ke bawah ke arah kaki anda. Senang kan? Okey, sekarang bayangkan kawan kita, Ana, yang berada betul-betul di seberang bumi dari kita. Untuk Kuala Lumpur, tempat ni lebih kurang kat Ecuador di Amerika Selatan. Ana pun berdiri tegak dan dia pun lepaskan sebiji bola. Ke mana bola dia akan jatuh? Adakah ia akan jatuh ke atas dari pandangan kita, menjauhi bumi? Mestilah tak. Bola dia pun akan jatuh ke bawah, ke arah kaki dia. Tapi, cuba fikir betul-betul.
Apa maksud semua ni? Okey, slide ni tunjukkan realiti yang agak pelik tu. Cuba tengok, orang A di Malaysia. Arah bawah untuk dia adalah ke arah pusat bumi. Sekarang, tengok pula orang B di Ecuador. Arah bawah untuk dia pun sama, ke arah pusat bumi. Dari perspektif masing-masing, dua-dua betul. Bola jatuh ke tanah. Tapi, kalau kita jadi pemerhati dari angkasa dan kita tengok kedua-dua anak panah bawah ni, kita akan nampak sesuatu yang menakjubkan. Anak panah tu menunjuk ke arah yang bertentangan antara satu sama lain. Arah bawah bagi orang A sebenarnya adalah arah atas mutlak bagi orang B. Ini maksudnya tak ada satu pun arah bawah yang universal di angkasa. Semuanya bergantung pada kat mana anda berdiri atas sfera planet ni. Ini membawa kita kepada kesimpulan penting yang pertama dalam perjalanan kita. Atas dan bawah ni bukanlah arah sejagat. Ia bukan macam utara, selatan, timur dan barat yang kita boleh letak pada kompas kosmik. Sebaliknya, ia adalah arah tempatan. Ia satu konsep yang hanya ada makna kalau kita bandingkan dengan medan graviti tempatan kita. Bawah ni cuma nama yang kita bagi pada arah ke pusat planet yang paling dekat. Jadi, model mental kita kena kemaskini sikit. Bawah sama dengan arah tarikan graviti tempatan. Ini satu langkah besar, tapi kita belum habis lagi. Baiklah, kita masuk ke bahagian 3, merasa lawan jatuh. Setakat ini kita dah cakap pasal bawah sebagai satu arah. Sekarang, kita akan beralih kepada sesuatu yang lebih peribadi. Bawah sebagai satu perasaan. Perasaan berat yang anda tengah rasa sekarang ni. Saya nak bagi satu idea yang mungkin bunyi macam tak masuk akal pada mulanya. Tapi percayalah, ia adalah kunci untuk faham segala-galanya. Dari lift sampailah ke angkasa lepas. Dah sedia? Okey, ini dia ideanya. Anda tak pernah merasakan graviti. Cuba hadamkan sekejap. Selama ni, anda ingat anda rasa graviti tengah tekan anda kat kerusi, tarik anda ke tanah. Tapi, itu sebenarnya tak betul. Badan manusia tak ada deria graviti. Apa yang anda rasa, apa yang otak anda tafsirkan sebagai berat tu, sebenarnya bukan tarikan graviti. Ia adalah sesuatu yang lain sama sekali. Dan bila kita faham apa sesuatu yang lain ni, misteri angkasawan terapung tu akan terungkai dengan sendirinya. Jadi, kalau bukan graviti, apa yang kita rasa sebenarnya? Jawapannya ialah daya sokongan. Dalam fizik, kita panggil daya normal. Bayangkan macam ni, graviti sentiasa cuba tarik anda ke bawah ke pusat bumi. Satu-satunya sebab anda tak jatuh tembus lantai sekarang ialah sebab lantai itu tengah lalang anda. Lantai itu tengah tolak anda ke atas dengan daya yang sama kuat dengan tarikan graviti. Tolakan ke atas inilah yang anda rasa. Rasa tekanan kat tapak kaki bila berdiri atau kat punggung bila duduk. Itulah daya sokongan. Otak kita dah belajar sejak lahir untuk tafsirkan tolakan ke atas ni sebagai rasa berat. Cuba fikir macam ni. Kalau anda tekan tangan anda kat dinding, anda tak rasa tarikan misteri dari dinding kan? Anda rasa dinding tu tolak tangan anda balik. Macam itulah dengan lantai dan seluruh badan anda. Sekarang kita tiba di bahagian 4, kebenaran tentang angkasa. Dengan berbekalkan dua idea penting, bawah tu tempatan dan kita rasa daya sokongan, bukan graviti, kita sekarang ada alat yang cukup untuk bongkar salah satu mitos paling popular dalam sains. Jom kita ke orbit. Ini imej yang sangat ikonik kan? Angkasawan terapung bebas, rambut dorang terurai, titisan air jadi berbola terapung kat udara, dan soalan yang automatik keluar dalam kepala semua orang ialah, kenapa dorang terapung? Jawapan yang paling biasa kita dengar dan yang paling logik pun ialah sebab tak ada graviti kat angkasa. Kanak-kanak belajar macam tu, filem tunjuk macam tu, ia dah jadi macam pengetahuan am. Jom kita tengok fakta. Stesen Angkasa Antarabangsa atau ISS mengorbit pada ketinggian lebih kurang 400 km. Itu memang tinggi, tapi kalau nak banding dengan saiz bumi, sebenarnya ia sangat dekat. Pada jarak tu, tarikan graviti bumi masih sangat-sangat kuat. Sebenarnya, kekuatan dia adalah lebih kurang 90% daripada kekuatan yang anda rasa sekarang. Biar saya ulang, graviti di ISS adalah 90% sekuat di permukaan bumi. Kalau anda boleh bina menara setinggi 400 km dan berdiri ke atas tu, anda cuma akan rasa 10% lebih ringan. Jadi, mitos sifar graviti tu 100% salah. Graviti ada kat sana dan ia hampir sekuat kat sini. Ini bawa kita kepada soalan yang lagi besar. Kalau graviti kuat macam tu, kenapa diorang terapung? Jawapannya ada kaitan dengan konsep yang kita bincang tadi, merasa lawan jatuh. Ingat tak pasal lift? Kalau kabel lift putus, anda dan lift tu akan jatuh sama-sama. Masa tengah jatuh tu, kaki anda tak akan menekan lantai lift. Anda akan terapung dalam lift tu. Anda akan rasa tak berat langsung. Inilah benda yang sama jadi pada angkasawan, tapi pada skala yang jauh lebih besar. Mereka dan stesen angkasa itu sendiri berada dalam keadaan jatuh bebas yang tak henti-henti. Mereka sentiasa jatuh ke arah bumi. Tapi kejap, kalau dorang sentiasa jatuh, kenapa dorang tak terhempas ke bumi?
Di sinilah keajaiban orbit berlaku. Slide ni tunjukkan prosesnya. Cuba tengok langkah pertama, graviti tarik objek ke arah bumi. Itu bahagian jatuh. Sekarang, tengok langkah kedua. Objek tu juga bergerak ke sisi dengan sangat-sangat laju. Stesen angkasa tu bergerak pada kelajuan lebih kurang 28,000 km sejam. Laju tu macam kita keliling Malaysia dalam masa kurang 5 minit je. Sekarang, gabungkan dua pergerakan ni. Jatuh ke bawah dan bergerak ke tepi dengan sangat laju. Semasa stesen tu jatuh, ia juga bergerak sangat jauh ke sisi sampaikan permukaan bumi yang melengkung tu jatuh menjauhi stesen tu. Jadi hasilnya ialah orbit. Ia satu keadaan di mana anda sentiasa jatuh ke arah planet, tapi anda bergerak ke sisi dengan begitu laju sampaikan anda sentiasa terlepas dari planet tu. Ia seni jatuh dan terlepas yang berterusan. Jadi, istilah saintifik yang betul untuk keadaan ni bukanlah sifar graviti, tapi microgravity. Istilah ni sangat tepat. Micro tu menunjukkan yang graviti masih ada, tapi kesannya, iaitu rasa berat, hampir tak ada. Kenapa? Kita patah balik kepada idea daya sokongan tadi. Dalam stesen angkasa yang tengah jatuh bebas, lantai stesen tu jatuh pada kadar yang sama dengan angkasawan. Lantai tu tak pernah sempat nak kejar untuk tolak kaki angkasawan. Tak ada daya sokongan. Dan macam yang kita dah belajar, kalau tak ada daya sokongan, tak adalah perasaan berat. Jadi, angkasawan terapung bukan sebab tak ada graviti, tapi sebab tak ada daya sokongan yang menolak mereka. Kita dah sampai ke bahagian 5, bahagian terakhir pengembaraan kita, model untuk di mana sahaja. Kita dah kumpul semua kepingan puzzle. Bawah tu tempatan, berat tu cuma rasa daya sokongan dan orbit tu adalah jatuh bebas. Sekarang, jom kita cantumkan semua ni jadi satu peraturan universal yang anda boleh guna untuk faham bawah tak kira anda kat mana pun. Okey, lupakan semua definisi yang rumit-rumit tadi. Ini satu-satunya peraturan yang anda perlu ingat. Bawah ialah arah anda akan ditekan jika anda berada di dalam sebuah kotak. Model ni sangat hebat sebab ia tukar fokus dari konsep graviti yang kita tak nampak kepada pengalaman fizikal yang kita boleh rasa, iaitu tekanan atau tolakan. Ia fokus pada apa yang badan kita rasa, bukan pada daya halimunan yang bertindak ke atasnya. Jom kita uji model kotak kita ni. Pertama, di bumi. Anda dalam kotak, bilik anda. Lantai tengah tekan anda dari bawah. Jadi, bawah adalah ke arah lantai. Betul. Kedua, dalam lift yang tengah pecut ke atas. Anda dalam kotak lift. Lantai tekan anda lagi kuat untuk tolak anda ke atas. Jadi, bawah masih ke arah lantai, tapi ia rasa lebih kuat. Anda rasa lebih berat. Betul. Ketiga, dalam roket yang tengah memecut ke angkasa. Anda dalam kotak kapsul. Enjin roket tolak lantai itu dengan sangat kuat ke arah anda. Jadi, bawah adalah ke arah enjin dan ia satu bawah yang sangat kuat. Betul. Akhir sekali, di orbit. Anda dalam kotak stesen angkasa, tapi seluruh kotak tu tengah jatuh bebas. Tak ada apa-apa yang menekan anda. Tak ada tolakan dari mana-mana arah. Jadi, dalam kotak tu tak ada arah bawah yang boleh dirasai. Model ni berfungsi dengan sempurna dalam setiap keadaan. Jadi, kita dah lalui satu evolusi pemahaman. Kita mula dengan idea lama yang intuitif. Tapi salah. Kita ingat bawah tu satu arah mutlak. Sekarang kita tahu ia cuma tempatan. Kita ingat kita rasa graviti tarik kita. Sekarang kita tahu kita sebenarnya rasa daya sokongan tolak kita. Kita ingat tak ada graviti di angkasa. Sekarang kita tahu angkasawan sebenarnya sentiasa dalam keadaan jatuh bebas. Ini satu anjakan paradigma yang besar. Dari kita tengok dunia guna intuisi harian kepada melihatnya melalui kanta fizik. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Pengetahuan ni bukan pasal fizik atau angkasa lepas je tau. Ia boleh ubah cara kita alami dunia ni. Lain kali anda naik lift dan perut anda rasa macam layang bila ia mula turun, anda akan tahu. Itu adalah rasa daya sokongan yang berkurang sekejap. Bila anda melompat, untuk seketika yang singkat tu, anda berada dalam mikrograviti, anda sedang jatuh bebas. Pemahaman yang kita hidup atas permukaan sfera yang besar, di mana bawah tu sentiasa berubah dan rasa berat kita ni cuma planet ni yang halang kita dari jatuh, ia satu idea yang sangat mendalam. Ia hubungkan kita dengan setiap objek, setiap orang dan setiap angkasawan di orbit. Semuanya dikawal oleh tarian yang sama, antara jatuh dan ditolak. Jadi, macam mana pengetahuan baru ni ubah cara anda pandang dunia? Cuba fikirkan.